sebalik setiap skrin, terdapat dunia tanpa batas, dunia yang mampu mengubah kehidupan, tetapi juga mampu melalaikan. Generasi pada masa kini sangat bergantung pada teknologi yang mana telefon pintar dan internet menjadi sebahagian dalam kehidupan seharian mereka. Namun, adakah semua ini benar-benar dimanfaatkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Noval Adila binti Samsudin dalam Rahsia di Sebalik Skrin. Penggunaan teknologi bukan lagi pilihan tetapi keperluan asas bagi hampir seluruh rakyat Malaysia. Antaranya sebagai capaian maklumat, kemudahan harian, komunikasi tanpa sepadan dan pendidikan pekerjaan. Kajian menunjukkan teknologi telah mengubah gaya hidup dan pemikiran generasi masa kini. Berdasarkan data kajian penggunaan teknologi, generasi masa kini di Malaysia adalah media sosial, video dan hiburan, e-dagang dan kecerdasan buatan. Realitinya, generasi masa kini membesar dengan persekitaran teknologi. Saya menggunakan telefon tapi banyak untuk hiburan je. Tapi saya kadang-kadang susah nak fokus belajar. Akan tetapi apabila ada ilmu di hati, ia dapat diatasi. Kenapa susah-susah belajar? Kamu siapa? Kamu nak tahu tak? Teknologi bukan sekadar hiburan. Ia adalah pintu kepada ilmu. Semua ada di hujung jari je. Hiburan lagi best. Masa tidak akan menunggu. Setiap saat adalah peluang untuk belajar. Lihat dulu, skor sikit. Nanti buatlah. Ilmu membentuk masa depan. Tanpa ilmu, teknologi tidak bermakna. Kau fikir semua orang berjaya ke sebab belajar? Ish. Kau penat? Berhenti je lah. Kekuatan sebenar adalah mengawal diri. Pilihlah mencari pengguna atau mencipta masa depan. Apabila ilmu dan teknologi bergabung, lahirlah generasi yang berilmu, berakhlak dan berwawasan. Ternyata teknologi membawa impak yang sangat besar kepada generasi masa kini. Teknologi telah mengubah cara belajar, tidak lagi terhad kepada buku teks sahaja. Apa pandangan kamu apabila menggunakan teknologi semasa belajar? Pada pandangan saya lebih faham bila tengok video. Senang nak ingat. Melalui platform seperti D5 dan teknologi AR menjadikan pelajar lebih menarik dan mudah difahami. Sekarang, mari kita saksikan temu bual saya bersama Cikgu Adilawati, Guru ICT daripada SK Sengaloi yang aktif menggunakan teknologi dalam pengajaran. Cikgu, bagaimana teknologi memperkasakan generasi masa kini? Teknologi bukan sekadar alat permainan atau gadget. Ia adalah pemangkin transformasi yang merubah cara generasi masa depan berfikir, bekerja dan berinteraksi. Berikut adalah 3 aspek bagaimana teknologi memperkasakan generasi masa depan. Aspek pertama ialah demokrasi ilmu pengetahuan. Dahulu, maklumat hanya terdapat di perpustakaan atau institusi formal. Kini, teknologi meruntuhkan tembok tersebut. Aspek yang kedua ialah persediaan untuk ekonomi digital. Teknologi menyediakan kemahiran yang diperlukan untuk pasaran kerja masa depan yang semakin dinamik. Aspek yang ketiga ialah inovasi dalam penyelesaian masalah. Dengan adanya teknologi seperti percetakan 3D, robotik dan IoT, Internet of Things, generasi masa depan dapat mencipta prototipe penyelesaian bagi masalah dunia nyata dengan kos yang lebih rendah. Terima kasih Cikgu atas perkongsian ini. Sama-sama. Namun, teknologi bukan segalanya. Ilmu yang sebenar lahir dari hati. Tinggi sungguh si burung merpati, terbang rendah di pohon jati. Ilmu dicari, tertanam di hati. Teknologi canggih memperkasa generasi. Rahsia di balik skrin bukan pada teknologi, tetapi pada bagaimana kita menggunakannya. Ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Saya Noval Adila binti Samsudin melaporkan daripada Sengaloi TV. Assalamualaikum. Bye. Pagi di sekolah kita.